Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Sementara dibekalkan oleh bengkel. Saya hantar Saga BLM untuk repair, ada masalah sikit. Jadi saya ambil kesempatan buat video sikit lah. Okay, kereta ni kalau tengok dia punya meter panel tu cantik bagi saya agak cantik. Anda boleh nampak nombor font style dia pun cantik. Kemudian dia ada dikelilingi dengan chrome. Bulatan tu kan ada chrome panel, nampak cantik kemas dan dia punya meter tu sebenarnya tak beza banyak dengan Saga. Saya tahu lebih kurang bawah tu ada sikit indikator digital minyak kan, dan kita boleh tekan lah. Ini untuk tukar dia punya panel trip odometer, dua satu lagi trip B. Okey, dia ada dua trip A, trip B untuk kita record trip dan odometer. Okey, dan sini semua dia punya indikator lampu-lampu yang berkenaan lah. Okey, model ni dia tak bekalkan. Benda ni sebenarnya tambahan lah. Kedai tu dia dah tambah, tak dapat sekali Android player ni third party punya add-on, pasang sendiri. Ni meter cluster, head unit kita bagi head unit untuk panel aircon semua ni kan, ventilation. Okey, kipas speed, aircon kipas. Ni dia punya temperature adjustment aircon. Ni button untuk aircon. Macam sekarang ni saya tutup aircon, kompresor tutup lah. Aircon kompresor kan, bila tekan aircon kompresor berjalan, baru rasa sejuk. Okey, dari segi kelajuan kipas dan aircon, kesejukan aircon ni saya tak pastilah adakah disebabkan model ni owner tak berapa maintain. Saya rasa dia punya kelajuan kipas pun tak cukup laju. 4 pun tak berapa laju. Saga saya rasa laju lagi, Saga BLM lah. Okay, dan sejuk pun tak berapa sejuk. Dia sejuk lah tapi tak sesejuk Proton Saga. Proton memang cukup terkenal dengan kesejukan aircon kan. Berdua ni kurang sikit. Okay, yang ni dia punya ventilation. Apa lagi? Kat bawah ni ada tempat letak duit tu semua. Dia punya drawer, dashboard drawer agak dalam. Dalam juga tu, saya rasa dalam pada Saga. Okay, sebelah passenger yang model Elite Auto ni, dia ada power window. Button dia lain sikit. Button dia macam tu kan. Button dia saya rasa kemas lah. Button macam ni, saya suka button macam ni. Berbanding sebelah driver, button dia lebih kurang macam Proton Saga lah, macam ni kan. Ni dia dah rosak. Yang depan ni dah rosak. Dia tak turun. Okay, yang sebelah bawah ni masih lagi okey. Dan specialnya Elite ni, produk Elite Auto, dia ada auto power window untuk sebelah driver je lah. Jadi kita sekali tekan je, sekali tekan dia akan turun. Angkat pun sama. Angkat kena hold lah. Saya tak pasti adakah macam ni ataupun dia dah rosak ke. Dia kadang-kadang jadi, kadang tak jadi mungkin dah rosak lah kot. Kereta dah lama. Okey, kemudian tengok sini tepi. Dia ada dia punya side mirror adjustment elektronik untuk adjust ni special juga ni. Contoh saya adjust, tukar kepada right. Okey, tengok saya gerakkan ni. Nampak? Okey, dia boleh adjust secara elektronik. Yang ni pun dia hebat jugalah. Untuk Proton pula produk Elite. Proton Saga yang pakai BLM tu spek paling bawah tak ada benda ni kan. Spek atas sikit mungkin ada. Okey, ni dia punya rear mirror. Okey, gear knob, tombol dia, gear dia tinggi sebab dia agak rendah sikit. Gear kompartmen bawah ni, kalau Saga dia tinggi sikit kan. Jadi dia punya pemegang gear ni memang agak tinggi lah. Tapi saya suka macam ni pegang sedap. Rosak macam ni kan, sedap pegang kan. Kalau Saga BLM ni dia macam Persona, kena tekan macam tu kan. Ini kita pegang macam ni. Tekan sebelah kanan, sisi tepi ni.
Alright. Dan yang ni yang biasa orang confuse sikit sebab Saga, Proton ataupun kereta lain lah, biasanya twill untuk buka bonnet dan juga cap minyak ni dia bukan duduk di tengah-tengah. Macam Vivo ni duduk tengah-tengah. Kebanyakan kereta dia duduk sebelah ni lah, sebelah kanan driver kan, bawah tu. Vivo dia letak kat tengah-tengah. Jadi kalau tengok tu kena baca betul-betul lah. Untuk buka cap minyak kita ni tekan ke bawah. Tekan ke bawah dia buka cap minyak. Kalau tarik ke atas dia buka bonnet belakang Alright. Dan belakang kalau tengok cushion dia ni okey juga. Cuma ni kereta lama ni berbau hapok sikit. Cushion belakang, headrest tak boleh ubah suai lah, tak boleh nak adjust. Sama lah macam Saga lama Saga baru je boleh adjust, Saga lama sama je macam ni. Okey, lampu. Dari segi pemanduan, saya rasa selesa mandu Vivo ni, walaupun dia enjin 3 silinder kan. Tapi dari segi handling bagi saya agak selesa. Okay, Elite ni, produk Elite dia masih menggunakan teknologi hydraulic power steering. Berbeza dengan Azia kan, produk Azia dia pakai EPS, electric power steering. Saya rasa hydraulic ni lagi dia punya accuracy handling tu kan. Steering tu kita pusing ke kanan, dia bergerak terus. Dia rasa macam lebih responsif lah. Okay, berbanding dengan electric power steering dekat Azia. Saya dulu pakai Azia, saya boleh rasa beza lah. Vivo ni lagi sedap dari segi handling. Okay, dan dia punya steering pun taklah terlalu berat. Yang ni dia pakai standard rim, standard size tayar. Jadi tayar dia kecil je kan, jadi kita nak pulas apa semua ni, walaupun hydraulic power steering, dia tak berat sangat pun. Dia ringan je. Okay, lebih kurang lah macam EPS. Mungkin kurang sikit lah, mungkin berat sikit je. Tapi saya tak rasa beza sangat. Memang lembut je kalau kita nak guna, nak untuk ni lah, buat pusingan U apa semua kan, memang mudah. Okay, salah satunya mungkin sebab dia kecil lah. Cuma vibration, kalau anda dengar ni, dia punya vibration ni agak kuat lah sebab 3 cylinder engine semua kan. Dan mungkin ni kereta lama, owner tak maintain sangat. Saya rasa vibration dia memang agak teruk sikit lah berbanding Saga BLM yang saya duk naik setiap hari tu kan. Walaupun dah 15 tahun, masih lagi senyap lah berbanding yang ni. 3 cylinder kan, 3 cylinder engine, kelemahan dia tu lah, vibration dia agak tinggi. Alright, tapi so far dari segi yang lain, minyak pun saya rasa safe ni. Saya memang ada Citroen ke UM Sintuk ni tak nombor 3 bawah ni. Minyak so far ok lah, safe daripada Proton Saga lah kan. Kereta kecil kan, handling pun ok lah. Sebab itulah harga dia pun saya rasa second hand. Walaupun tahun sama, Vivo ni masih lagi mahal daripada Saga kan. Ni perkongsian pengalaman pemanduan saya dan juga interior, keadaan interior kereta Pro 2 Vivo Elite. Ini Elite lah, yang spek 1.0, spek bawah tiada airbag. Alright, siapa yang suka kereta kecil ni, senang nak pandu, nak parking senang, nak U-turn senang, nak belok senang, dan jimat minyak boleh tahan juga ni. Anda boleh carilah survey dekat kedai-kedai second hand, kedai-kedai kereta ke second hand Vivo Elite. Alright, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.